Lah. Salah anjing. Kena start balik. Okay. So, hai korang. Okay, aku rasa lah agaknya ini adalah video pertama dengan cara editing macam ni lah. Tapi anyway, kita sambung je kita punya pada topik kita pada hari ni lah cakap lah So, korang tahu tak game Exit 8? The Exit 8. Okay, game Exit 8 ni dia mengisahkan tentang seseorang yang trapped. You are trapped in an endless underground passageway. Observe you surrounding carefully to reach the Exit 8. It means engkau terperangkap dalam satu platform dekat jalan kereta platform kereta api lah. And cara untuk kita keluar daripada platform 0 ke 8 tu adalah kita mencari anomali. Anomali ni apa sebenarnya? Anomali ni orang kata lah, pendek kata lah, benda yang macam yang secara tak normal. Tapi aku nak cakap lah, game ni sebenarnya dekat Steam lebih kurang harga dalam RM11.50 and aku tak ada duit. And aku ambil lah inisiatif yang lain untuk aku nak juga rasa main game ni macam mana. And aku dengan sepupu aku, kita orang bercadang nak main game ni dekat dalam Roblox. Okay, dekat Roblox pun namanya juga adalah Exit 8. Tengoklah macam apa aku tunjuk ni. So dah lah, tengoklah aku main jom. Jom lah, cepat lah. Masuk. Dah. Kalau benda yang tak normal kau kena patah balik. Kalau benda macam ada yang gambar-gambar sengit ke apa tu, kau kena patah balik. Kalau nampak normal, teruskan perjalanan. Kalau kau benda tak normal, patut kau teruskan perjalanan. Kau masih kat tempat yang sama. Untuk loop kan orang panggil kan. Ui, bapak dia sebab tu. First person je. Pening weh. Kejap. Kena ingat dulu dia punya rokok ni ada ke tadi? Ada. Ada. Ya, aku rasa Ada poster. 3 pintu, ada 6 poster. Ada 2 pintu ni mana? Aku rasa poster Pintu pertama ni mana? tadi. Ada tadi. Ada cakap. Ada cakap. balik. Tak. Nanti bagi tu. Okay. Itu 2. Yelah sebab kita betul. Aku rasa 2. Wait. Turn back. Ada benda ni. Turn back. Smoking ada. Okay. 1, 2, 3, Ni ada 4. sengit lampu ni pangan tu. Mana lampu sengit? Lah. Gerak. Betul. Lampu betul. Lampu betul. Poster dia 6 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, dah. Betul. Mantap. Okey, 6. Lagi 2. Takkan first try terus macam ni tu. Bapak lah. 6. Wait, dia ada yang Wait, poster ni ada tadi banyak. poster pertama lain gila. Poster pertama lain gila. Tak betul. Oh ya, lain. Oh. Ya ke? Nampak? Kau nampak? Nampak lain. Wah lah. Rambut dia lain. Rambut dia lain. Easy ya. Rambut bukan ni. Dah jom. Dah. Easy 8 kan? Betul lah. Ada tangga. Okay, poster sama. Tak ada anomali. Ada ke tak? Tak ada. Lah. Salah anjing. Kena start balik. Dah last tu. Alah. Turn back. Dah tempat pintu tu buka oh. Tak ada no smoking ada. Mesti Syakar belakang dia kan. Tak ada.
Ya betul betul betul. Ya Allah, Ya. macam mana kita boleh salah tadi? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Forward, Tak ada. forward. Forward. Oh, dia start anomali lain-lain Okay. Lagi 4. Oh, Okay, go back. Asal warna merah babi. lampunya merah So- duduk. Okay, 5. Aku pening gila. Bukan poster. Wah! Okay, go back. Bismillah, Go back. Bismillah. Wah! Babeng ah. Weh, Wah. tolong aku. Cepatlah. Tangan aku basah. Tak ada apa-apa. Forward. Eh? Mata dia, go back. babi. Sabarlah bongok. Oh, dia bertukar tu. Kalau otak kan bertukar gila. Okay, last. Okay, last. Alert, guys. Okay. Nampak macam tak ada apa-apa yang berbeza ya. Tadi pun macam nampak tak ada apa-apa je. Yeah, betul. Trust. Yeah, betul. Let's go. Yes. Mantap. Gila. Finally I made it to exit 8. Oh, yo. Ada Aku tak nak cinematic. tengok tu. Ada cinematic anjing. For 50 years. Abandoned tu saya terbiar. Yeah. A person was found missing here. Macam mana dia missing lepas tu jumpa? Were never found. Bongok tak pernah. Dan takkan terjumpa. Tak jumpa langsung gila. Bad ending.